Mula kau pergi pusing belakang, lepas tu kau baling ke depan. Faham tak? Aku nak cuba. Dah sejam aku tunggu kau ajar Sabar, aku tengah tunggu 2 jam tu. Macam ni ke? Ha, betul pun. Aduh mak. Jax! Sorry, accidentally je. Aduh. Kau okey geng girl? Sakit gila. Ha, tengok. Kau dah buat dia merajuk dah faham. Bukan salah aku, salah dia. Salah dia pula, salah kau. Weh geng girl, aku ada benda nak tunjuk kat kau ni. Kau dah lah macam anjing kecil, aku selalu main dengan benda ni. Tapi aku tak tahu. Tapi kan, ini buat di plastik. Jadi susah nak petah. Cuba kau pakai. Apa yang kau rasa? Rasa macam biasa je. Tak biasa macam iblis tu. Kau kan benci iblis. Lain kali kau masuk neraka je. Kenapa ni? Asal cerita pasal neraka pula ni? Kita mana cakap pasal neraka, kita cakap pasal syurga kan? Mana boleh tipu bulan-bulan puasa ni kan? Bulan puasa kan dah habis. Jess, kau salah tengok kalender ke? Tengok balik. Sebetul cakap kau ni Tengok sekarang. Siapa yang tak puasa hari ni Tak. Adventure hari ni korang adalah berpuasa di tengah-tengah malam Betul tu. Ada toyol kat, ada pontianak kat, atau orang minyak kat situ macam-macam ada. Kau pergi jap. Boleh tak kalau kita buat adventure lain? Aku tak nak buat yang dulu punya Boleh tak? Apa yang terjadi dekat dulu-dulu tu yang kau buat? Masa tu kita dekat tempat satu rumah hantu ni. Lepas tu benda tu aku masuk situ. Lepas tu dia macam buat aku masuk dalam badan. Macam seram. Oi, asal kau bagi dia orang macam tu Kau tanya aku dah kenapa? Kau bukannya dulu adventure tu pun kau. Bukan tu je. Kita kata kau tak jaga dengan. Kau guna tu bukan nak guna pun. Aku lupa kita ada benda alat tu gigi rongak ni kan. Marah-marah dah lah. Bulan ya. Babal tutupkan air kencing tu boleh tak? Ya. Apa kata kita pergi jilat air kencing siapa tak? Tapi kita akan tengok dulu. Siapalah yang tulis tu Tahu. Apa kata kita berak dekat kampung tu yang runtuh? Tahu tak? Suka nak berak orang kan? Boleh tak kalau kita buat benda something normal daripada macam tadi? Aku tengah cari ni, kau diam boleh tak? Aku tengah cari, boleh tak? Kali ni kita tengah pergi 7 Cafe, lepas tu pergi minum arak, boleh tak? Itu tak normal, itu haram. Boleh lah. Sangat normal. Kau tengok tu normal sangat. Dah lah, kita mula ke adventure hari ni. Kita akan pergi 7 Cafe dengan minum air arak. Dan kau, jangan nyangis pula. Kau akan jadi manager Lepas tu kena tagihan judi. Bila kau jadi manager, kau boleh buat apa-apa yang kau nak. Minum arak lah, buat tu lah, buat ni lah. Lagi satu, kau boleh berak dekat aku Boleh kan? Lagi 1 jam je tak nak Cakap balik. Yelah, buang masa je aku nak masak benda. Kejap, boleh tak kalau aku tukar Zubel dengan aku? So aku boleh rehat dengan berapa jam ke? Mana boleh macam tu? Genius budak ni. Sekarang Zubel, kau akan mana boleh bro. Orang kata tak nak buang masa je lah kau ni. Banyak rapping je lah budak ni. Wah, aku rasa aku boleh je jadi manager. Bila aku jadi manager, aku boleh berak dalam seluar kau kan? Aku takut nak cakap dengan kau ni. Sekarang ni kau akan masuk dekat kedai arak ni sekarang. Masuk. Shoo. Oh my god.